Assalamualaikum dan hai. Ketemu kita pada podcast kita hari ini bertajuk Kemahiran Kita Masa Depan Kita. Tempat di mana kita akan bincangkan tentang peluang-peluang bidang kemahiran. Saya Cikgu Hafizah dan saya Cikgu Hidayah. Hari ini kita nak cerita pasal satu topik yang sangat penting. Okey, terutama untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin tak minat lalu akademik tradisional. Kita nak sembang pasal apa? CJ Kemahiran Malaysia atau lebih dikenali sebagai SKM. Cikgu, apa sebenarnya SKM ni? Yang tidak tahu, SKM ialah CJ yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ia mengiktiraf kemahiran seseorang dalam pelbagai bidang. Dari kulinari, otomotif, elektrik sehingga ke teknologi maklumat. Wow, bestnya. You bukan sekadar teori je. SKM ni fokus pada hands on. Maksudnya, murid belajar dengan buat kerja sebenar. Cikgu, boleh ceritakan pula sejarah SKM di SMK Seri Selayang? Okey, macam mana SMK Seri Selayang boleh menawarkan CJ Kemahiran Malaysia? Okey, sebelum 2012 di SMK Seri Selayang ni kita ada kelas dipanggil MPV, iaitu Mata Pelajaran Pendidikan Vocational. Untuk MPV ni dia ada kerja khusus dan juga CJ SPM. Namun begitu, kerajaan kita dari Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengkaji kenapa murid-murid MPV ni tidak diiktiraf oleh badan yang layak untuk mengiktiraf kemahiran Malaysia, iaitu JPK yang melalui Kementerian Sumber Manusia. So, bermula tahun 2013, diadakan program untuk murid-murid sekolah menengah ambil CJ Kemahiran Malaysia SKM. Okay? Bermula daripada situlah. So, kerana kelas kita MPV ni, aliran passion, begitu juga dengan PVMA, program profesional menengah atas pun diteruskan dengan bidang kemahiran fashion, itu jahitan pakaian wanita. Ataupun lebih tepat dikenali dengan kod TA011, pembuatan pakaian wanita. Jadi itulah asas ataupun sejarah bermulanya Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Selayang menawarkan kelas CJ Kemahiran Malaysia di sini. Okey. Cikgu, nak mohon SKM ni susah ke cikgu? Okey, sebenarnya nak masuk kelas SKM di SMK Seri Selayang ni sangatlah mudah. Okay, cikgu ambil murid tingkatan 3 warga Malaysia sahaja. Okay, warga luar kita tak boleh terima ya, walaupun dia bayar ribat. Kita hanya terima murid warga negara Malaysia dan mesti menguasai ataupun pandai membaca, menulis bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okay, selain daripada itu, cikgu juga tekankan tentang kehadiran ke sekolah. Kenapa? Sebab bila kamu buat CJ Kemahiran Malaysia, banyak kerja khusus ataupun projek ataupun pakaian yang perlu dijahit dalam masa 1 tahun tu kena siapkan. Jadi kalau ada murid yang bermasalah kehadiran, yang selalu sakit, yang selalu ada masalah keluarga, tak dapat hadir ke sekolah melebihi 80% dalam masa setahun, cikgu memang akan timbangkan permohonan murid tersebut. Okey? Cikgu, boleh terangkan tak bidang kemahiran apa yang ditawarkan di SMK Seri Selayang? Okey, boleh. Okey, bidang ataupun modul pakaian yang dipelajari di murid-murid di SMK Seri Selayang ni terbahagi kepada tahap 1 dan tahap 2. Okey, bagi murid tingkatan 4, okey, murid akan belajar untuk SKM tahap 1. Antara modul yang dipelajari adalah pakaian casual, pakaian tradisional, pakaian malam, pakaian kanak-kanak dan pakaian ibu mengandung. Untuk tahap 2 pula, okey, dan untuk murid tingkatan 5, okey, pakaian yang akan dijahit oleh murid tingkatan 5 adalah pakaian kontemporari, pakaian kerja, pakaian korporat, pakaian sukan dan penyelenggaraan misi. Oh, begitu. Jadi, pada pendengar yang mungkin tak tahu nak pilihan apa untuk dekat tempat nanti, korang boleh nak pertimbangkan SKM ni. Oh, jangan tunggu lama-lama. Masa depan kita tak semestinya ikut satu jalan je. Kalau korang ada bakat, minat dan semangat, SKM boleh jadi permulaan yang terbaik.
Okey, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa follow podcast ni untuk lebih banyak maklumat tentang bidang kemahiran di Malaysia. Terima kasih kerana mendengar. Jangan lupa like, subscribe dan follow IG kita. TV Maxes signing off. Bye.